Okey cikgu, kali ini saya akan share kepada cikgu macam mana untuk menjana RPH pendidikan sekolah rendah PPKI lah. Okey, first kali pada paparan Smart RPH ni, okey cikgu klik pada tambah RPH, pilih minggu, tarikh, contoh saya nak buat tarikh pada 9 bulan 10 hari bulan, contoh pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi, contoh ya. Kelas, contoh saya ambil kelas belian. Kelas ni boleh setting kemudian. Okey. Kemudian apa yang saya perlu buat adalah tajuk ni, saya pilih tajuk, contoh saya nak pilih tajuk tahun 3, 3M. Asas 3M PPKI Bahasa Melayu untuk pendidikan khas sekolah rendah saja. Okey, pendidikan khas sekolah rendah, ambil bahasa Melayu. Dia ada bahasa Inggeris dan matematik. Saya pilih bahasa Melayu. Topik saya ambil topik, contoh saya ambil kemahiran membaca. SK saya ambil membatang. SP saya ambil membatang satu suku kata tutup. Boleh tambah, kalau cikgu nak tambah boleh tambah. Okey, RPH cikgu dah siap dijana. Okey. Kalau cikgu nak pilih yang pertama pun boleh. Template telah dijana. Dah siap RPH cikgu. Dia ada objektif tahap rendah, sederhana dan tinggi. Kalau cikgu tak nak, boleh buang, boleh edit, boleh delete, boleh tambah kemudian, klik pada kotak, boleh tambah ataupun boleh ubah soal lah. Ini kriteria kejayaan. Kemudian set induksi, dia menggunakan pembelajaran terbeza. Kemudian akhir sekali elemen perentas kurikulum, cikgu boleh klik kat sini, boleh pilih-pilih lah kalau cikgu nak ubah. Okey, RPI, cikgu contoh nak buat akademik, catatan, contoh kalau berjalan PDPC berjalan seperti biasa, klik kat sini, berjalan lancar. Itu boleh tambah kemudian. Refleksi, okey, cikgu boleh tambah kat sini, dia dah automatik dah cikgu. Tak ada fikir dah. Kemudian akhir sekali di bawah yang bestnya dia ada PBD. Kita boleh letak TP kepada murid. Contoh kita letak TP. Apa TP murid ni, kita letak je. Okey. Very simple. Kemudian pastikan dah lengkap. Kalau tak ada apa-apa perubahan, cikgu boleh scroll ke bawah, klik butang simpan. Okey, pasti nak menyimpan, klik ya. Okey, dah siap. Ada kat sini. Okey. Kalau nak cetak, klik pada cetak, klik papat RPH. Muat turun pun boleh, papat RPH pun boleh. Kemudian bila kita papat RPH, okey, ini contohlah. Ini contoh RPH yang telah dijana. Di bawah ni ada senarai murid. Ni TP, ni kumpulan, ni boleh tambah kemudian. Refleksi dan catatan. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ini bahasa Melayu yang kita buat tadi. Okey, bahasa Melayu. Asas 3M. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.